During this period, your appointment may be terminated by either party giving the other 14 days notice or 14 days salary in lieu of notice without any reason being assigned for such terminated. So valid lah kan notice 14 days. Okay. Macam ni, korang pernah tak dengar istilah termination simpliciter? Termination simpliciter. Kalau korang pernah dengar, type pernah dengar. Kalau korang tak pernah dengar, okey, type juga tak pernah dengar apa itu termination simpliciter. Dia macam ni. Termination simpliciter ni adalah apabila kontrak ditamatkan oleh majikan bergantung semata-mata pada tempoh notis yang dinyatakan dalam kontrak perkhidmatan. So contoh dalam ni yang dibaca ni 14 hari. So maknanya adakah itu bermaksud majikan boleh terminate sahaja pekerja ataupun dia boleh buang saja pekerja atau dia boleh tamatkan saja kontrak pekerja dengan memberi 14 hari notis ataupun bayar 14 hari ganti notis? Jawapan dia tak boleh. Majikan dia tak boleh sesuka hati semata-mata menggunakan terma dalam kontrak yang kata notis 14 hari itu. Kalau pekerja dia nak tamatkan kontrak, tak ada masalah. Dia bagi saja notis 14 hari, dia tak perlu bagi tahu pun kenapa. Dah, dia boleh berhenti kerja. Selagi dia beri notis yang cukup lah. Tapi kalau majikan dia tak boleh. Majikan tak boleh simply kata, nah, okey aku bayar kau 14 hari, aku nak kau keluar daripada sini. Itu tak boleh. Itu yang namanya termination simpliciter. So secara umum, majikan kalau dia nak tamatkan kontrak pekerja, dia ada 4 sebab. Pertama sekali adalah misconduct ataupun salah laku. Kedua, performance ataupun prestasi pekerja. Ketiga, redundancy ataupun lebihan pekerja. Dan yang keempat adalah frustration of contract ataupun kekecewaan kontrak. 4 sebab ni majikan boleh tamatkan kontrak perkhidmatan pekerja. Tetapi kita kena ingat juga, okey, walaupun boleh tamatkan kontrak pekerja, ianya perlulah atas sebab-sebab yang adil. Dia tak boleh sesuka hati sahaja. So walaupun ada 4 sebab ini, tapi 4 sebab ni pun perlulah melalui proses yang adil. So kesimpulan dia, majikan tak boleh tamatkan kontrak pekerja semata-mata menggunakan terma dalam kontrak yang menyatakan boleh tamatkan kontrak dengan memberi 14 hari notis ataupun berapa hari notis sekalipun lah. Okey? Clear